Selamat sejahtera. Saya Christine Menjing akan membentangkan tentang stratifikasi sosial dan kepelbagaian sosial budaya dalam komuniti sekolah di Malaysia. Dalam masyarakat Malaysia yang majmuk, murid datang daripada pelbagai latar belakang sama ada dari segi ekonomi, budaya, bahasa maupun agama. Perbezaan ini bukan sahaja mempengaruhi kehidupan harian murid tetapi juga memberi kesan secara langsung kepada pengalaman pembelajaran mereka di sekolah. Oleh itu, adalah penting untuk kita memahami bagaimana faktor-faktor ini membentuk peluang pendidikan serta interaksi dalam komuniti sekolah. Dalam pembentangan ini, saya akan menghuraikan dari dua aspek utama iaitu stratifikasi sosial dan kepelbagaian sosial budaya serta implikasinya terhadap murid, guru dan sekolah. Yang pertama, kita lihat dari aspek akses kepada teknologi. Dalam konteks stratifikasi sosial, murid daripada latar belakang ekonomi yang berbeza mempunyai tahap akses yang berbeza terhadap kemudahan teknologi. Sebagai contoh, murid daripada keluarga berpendapatan tinggi kebiasaannya mempunyai komputer peribadi, tablet serta capaian internet yang stabil di rumah. Mereka juga mampu mengikuti kelas tambahan secara dalam talian atau menggunakan pelbagai aplikasi pembelajaran digital. Sebaliknya, murid daripada keluarga berpendapatan rendah sering menghadapi kekangangan seperti tiada peranti atau hanya berkongsi satu telefon dengan ahli keluarga lain. Dalam situasi yang tertentu, ada murid hanya bergantung kepada sekolah sebagai satu-satunya tempat untuk mengakses pembelajaran. Semasa pandemik COVID-19, situasi ini menjadi lebih jelas apabila pembelajaran dijalankan secara dalam talian. Murid yang tidak mempunyai akses teknologi telah ketinggalan, bukan kerana mereka tidak mampu belajar, tetapi kerana kekurangan sumber. Ini menunjukkan bahawa ketidaksamaan ini bukan berpunca daripada kebolehan murid, tetapi daripada latar belakang sosial mereka. Dalam jangka panjang, jurang ini menyebabkan perbezaan pencapaian akademik semakin besar dan seterusnya mempengaruhi peluang pembelajaran dan pekerjaan mereka pada masa hadapan. Keadaan ini dikenali sebagai reproduksi sosial, di mana ketidaksamaan ini diwarisi dari satu generasi ke generasi seterusnya. Oleh itu, jurang digital sebenarnya adalah isu keadilan sosial, bukan sekadar isu teknologi. Seterusnya, kita lihat dari aspek motivasi murid. Motivasi untuk belajar tidak hanya bergantung kepada sikap individu tetapi juga sangat dipengaruhi oleh keadaan persekitaran mereka. Murid daripada keluarga berpendapatan rendah sering menghadapi tekanan ekonomi dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, ada yang murid perlu membantu ibu bapa bekerja selepas sekolah atau menjaga adik-beradik di rumah. Keadaan yang ini menyebabkan mereka kurang masa untuk belajar dan sering berasa letih ketika berada di sekolah. Selain itu, tekanan kewangan juga boleh memberi kesan kepada emosi murid, seperti rasa bimbang, rendah diri atau kurang keyakinan. Contohnya, seorang murid mungkin tidak dapat menyiapkan kerja sekolah kerana mereka tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk menyiapkan kerja mereka. Dalam jangka panjang, keadaan ini menyebabkan mereka mempunyai aspirasi yang lebih rendah dan kurang yakin terhadap masa depan mereka. Menurut teori Maslow, keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal dan keselamatan perlu dipenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang individu mampu mencapai tahap pembelajaran yang lebih tinggi. Ini bermakna jika keperluan asas tidak dipenuhi,
murid akan menghadapi kesukaran untuk fokus dalam pelajaran. Oleh itu, motivasi murid bukan sekadar soal sikap, tetapi berkait rapat dengan struktur sosial dan ekonomi. Selain itu, penglibatan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak juga sangat dipengaruhi oleh kelas sosial. Ibu bapa dari kelas atasan biasanya mempunyai masa, pengetahuan dan sumber kewangan untuk menyokong pembelajaran anak. Sebagai contoh, mereka boleh menghantar anak ke kelas tuition, membeli buku tambahan atau membantu dalam kerja sekolah. Mereka juga lebih cenderung untuk hadir ke mesyuarat PIBG dan berkomunikasi dengan guru mengenai perkembangan anak mereka. Sebaliknya, ibu bapa daripada kelas bawahan sering bekerja dalam waktu yang panjang dan tidak menentu. Keadaan ini menyebabkan mereka kurang masa untuk terlibat secara aktif dalam pendidikan anak-anak mereka. Sebagai contoh, seorang ibu bapa mungkin tidak dapat hadir ke mesyuarat sekolah kerana terpaksa bekerja lebih masa untuk menampung keperluan keluarga. Dalam jangka panjang, keadaan ini menyebabkan sokongan akademik yang diterima oleh murid tidak seimbang. Murid yang mendapat sokongan lebih akan lebih mudah berjaya, manakala murid yang kurang sokongan akan terus ketinggalan. Ini menunjukkan bahawa kelas sosial turut mempengaruhi modal sosial yang dimiliki oleh murid. Oleh itu, sokongan keluarga sebenarnya mencerminkan ketidaksamaan sosial dalam pendidikan. Baiklah, seterusnya kita boleh melihat kepelbagaian sosial budaya. Kepelbagaian sosial budaya ini merujuk kepada perbezaan budaya, bahasa, agama dan nilai dalam masyarakat. Kepelbagaian ini membentuk interaksi sosial, identiti murid dan suasana pembelajaran di sekolah. Sekarang kita melihat kepada kepelbagaian sosial budaya dari aspek etika. Di Malaysia, setiap kaum mempunyai nilai budaya yang berbeza yang membentuk cara berfikir dan tingkah laku murid. Sebagai salah satu contoh, sesetengah budaya menekankan kepatuhan kepada guru, manakala yang lain lebih menggalakkan murid untuk bertanya dan bersuara. Perbezaan ini kadang-kala boleh menyebabkan salah faham dalam kalangan murid. Contohnya, seorang murid mungkin dianggap tidak sopan kerana terlalu banyak bertanya, sedangkan dalam budayanya itu dianggap sebagai sikap ingin tahu. Selain itu, stereotip juga boleh berlaku, di mana murid membuat tanggapan terhadap rakan berdasarkan latar belakang mereka. Jika tidak urus dengan baik, keadaan ini boleh menjejaskan hubungan sosial dan mewujudkan suasana pembelajaran yang tidak selesa. Namun begitu, jika guru mengurus kepelbagaian ini secara inklusif, ia boleh menjadi satu kekuatan. Murid dapat belajar untuk menghormati perbezaan, memupuk empati dan membina identiti nasional bersama. Jadi, perbezaan nilai perlu diurus, bukan dihapus. Dari segi bahasa pula, kepelbagaian bahasa juga memberi kesan besar kepada proses pembelajaran di sekolah. Murid yang tidak menguasai bahasa Melayu dengan baik akan menghadapi kesukaran untuk memahami pengajaran guru. Sebagai contoh, apabila guru menerangkan sesuatu konsep, murid mungkin tidak dapat mengikuti kerana tidak memahami bahasa yang digunakan. Kesannya, murid menjadi pasif dalam kelas, tidak berani bertanya dan kurang keyakinan diri. Dalam jangka panjang, keadaan yang ini boleh menjejaskan pencapaian akademik mereka. Ini bukan kerana murid tidak bijak, tetapi kerana mereka tidak mempunyai akses bahasa yang mencukupi. Untuk
Untuk mengatasi masalah tersebut, guru boleh menggunakan pendekatan dui bahasa di mana lebih daripada satu bahasa digunakan secara fleksibel. Selain itu, sokongan rakan sebaya juga penting dalam membantu murid memahami pelajaran. Ini menunjukkan bahawa bahasa memainkan peranan penting dalam menentukan akses kepada ilmu dan peluang pendidikan. Akhir sekali, dari aspek agama, Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai pelbagai agama dan setiap agama mempunyai amalan serta kepercayaan yang tersendiri. Di sekolah, perbezaan ini boleh menimbulkan cabaran tertentu, terutamanya dalam aktiviti yang melibatkan makanan, perayaan dan jadual harian. Sebagai contoh, pihak sekolah perlu memastikan makanan yang disediakan adalah halal atau menyediakan pilihan yang sesuai untuk murid yang vegetarian. Selain itu, jadual aktiviti juga perlu mengambil kira waktu solat bagi murid beragama Islam. Jika perkara ini tidak diberi perhatian, ia boleh menyebabkan ketidakselesaan atau rasa tidak dihormati dalam kalangan murid. Namun begitu, jika diurus dengan baik, kepelbagaian agama boleh menjadi asas kepada kehormatan sekolah. Murid dapat belajar untuk saling menghormati dan memahami kepercayaan orang lain. Oleh itu, pengurusan kepelbagaian agama yang bijaksana amat penting untuk memastikan suasana sekolah yang harmoni. Secara keseluruhannya, stratifikasi sosial dan kepelbagaian sosial budaya memberi kesan yang besar terhadap komuniti sekolah. Stratifikasi sosial mewujudkan ketidaksamaan peluang, manakala kepelbagaian sosial budaya mencipta cabaran serta peluang untuk perpaduan. Dalam hal ini, pendidikan inklusif memainkan peranan yang sangat penting. Sekolah bukan sahaja tempat pembelajaran, tetapi juga ruang untuk mengurangkan jurang sosial dan membina masyarakat yang lebih adil. Guru pula memainkan peranan sebagai ejen sosialisasi, ejen perpaduan dan juga ejen perubahan sosial. Melalui pendekatan yang inklusif, guru dapat memastikan semua murid diberi peluang yang sama tanpa mengira latar belakang mereka. Sebagai penutup, sekolah bukan sekadar mencerminkan ketidaksamaan sosial, tetapi berperanan mengubahnya. Sekian, terima kasih kerana menonton video ini.